Hai semua, apa khabar? Jom kita pecahkan salah satu topik sejarah SPM yang paling penting. Hari ini, kita akan selongkar dari A sampai Z macam mana ideologi komunis ni boleh masuk dan tersebar kat tanah Melayu. Dah sedia? Jom kita mula. Ya, tapi sebelum tu, kejap. Nak bagi satu tips power untuk korang, semua benda yang kita akan bincangkan ni, korang boleh jumpa soalan-soalan latihannya kat mcqspm.com. Jadi lepas habis je sesi ni, terus pergi sana. Atau scan je kod QR ni untuk test power korang. Boleh Okey, perjalanan kita bermula sekarang. Tapi kan, sebelum kita nak faham macam mana komunisme ni sampai ke tanah Melayu, kita kenalah faham dulu apa benda sebenarnya komunisme ni. Jom kita jadi detektif sekejap. Senang cerita macam ni lah. Cuba bayangkan, satu dunia di mana tak ada konsep saya punya atau awak punya. Rumah, kereta, kilang, tanah, semua tu negara yang punya. Tujuannya? Kononnya murnilah nak wujudkan satu masyarakat di mana tak ada orang kaya, tak ada orang miskin, semua sama rata. Itulah impian utama komunisme. Idea yang gempak macam ni mestilah ada orang di sebaliknya kan? Inilah dia, dua orang pemikir hebat dari Eropah, Karl Marx dan Friedrich Engels. Diorang ni boleh kita panggil arkitek komunisme. Melalui buku-buku legend diorang, The Communist Manifesto dan Das Kapital, diorang bentangkan semua idea-idea ni. Okey, persoalan yang paling best. Macam mana satu idea dari Eropah boleh terbang jauh beribu-ribu batu sampai ke tanah Melayu? Mesti ada cara dia masuk kan? Bukan tiba-tiba je muncul. Jom kita siasat lebuh raya yang bawa idea ni ke sini. Lebuh raya yang pertama dan paling besar datangnya dari China. Cuba bayangkan, Parti Kuomintang atau KMT dah buka cawangan dia melata-rata kat tanah Melayu, dari Sungai Petani sampai ke Muar. Dan bukan tu je, sekolah-sekolah Cina dan pertubuhan macam main school pula jadi macam pusat latihan untuk sebarkan fahaman ni. Memang strategik betul cara diorang. Selain dari Cina, ada satu lagi lebuh raya, tapi kali ni dari jiran sebelah kita, Indonesia. Partai Komunis Indonesia atau PKI pun cuba nak buka cawangan kat sini. Tokoh-tokoh dia yang power masa tu, Alimin dan Tan Melaka. Tapi ada plot twist. Kenapa diorang datang sini? Sebabnya plan diorang nak tawan kuasa kat Jawa tu gagal. Jadi tanah Melayu ni dah jadi macam plan B untuk diorang. Menarik kan? Okey, benih ideologi ni dah sampai. Sekarang, siapa pula yang jadi tukang kebun dia kat tanah Melayu? Siapa yang pastikan idea ni bukan setakat tersebar, tapi betul-betul tumbuh subur? Jom kita kenal watak-watak utamanya. Mula-mula, KMT dan Parti Komunis Nanyang yang main peranan besar. Tapi, macam dalam drama, berlakulah perpecahan. Ada konflik dalaman dan boom! Dari perpecahan inilah lahirnya parti yang kita semua kenal. Parti yang akan menggegarkan tanah Melayu. Parti Komunis Malaya atau PKM. Dan PKM ni bukan calon-calon parti tau. Matlamat diorang sangat jelas dan sangat besar. Bukan setakat nak jadi parti politik biasa, tapi untuk gulingkan kerajaan sedia ada dan tubuhkan sebuah negara baru, Republik Komunis Malaya. Ini dah kira nak buat revolusi. Lepas Perang Dunia Kedua, ada satu peristiwa yang jadi game changer. Pihak British benarkan PKMs untuk bergerak secara sah, secara legal. Cuba bayangkan, ini macam bagi lampu hijau dan lesen besar untuk PKM sebarkan pengaruh mereka secara terbuka, tanpa perlu sorok-sorok magi. Ini adalah peluang keemasan untuk diorang. Dan PKM memang tak sia-siakan peluang ni. Taktik paling bijak diorang. Diorang menyusup masuk dan tawan kesatuan-kesatuan sekerja. Sebab diorang tahu pekerja adalah tulang belakang negara. Dan tengoklah hasilnya. Menjelang 1948, lebih 335 kesatuan sekerja dah berada bawah pengaruh diorang. Ini bukan lagi pengaruh sikit-sikit. Ini dah macam satu empire. Okey, kita tarik nafas sekejap. Kalau korang rasa perkongsian ni bermanfaat dan best, apa kata korang tolong kami sikit? Cuma perlukan satu klik je. Tolong like, komen, share dan paling penting subscribe semua saluran media sosial MCQ SPM. Sokongan korang tu memang sangat kami hargai. Terima kasih tau. Okey, kita sambung balik. Kita dah nampak betapa licik dan berjayanya strategi PKM kan? Tapi dalam hidup ni, setiap aksi pasti ada reaksi. So macam mana pula orang tempatan dan British tengok perkembangan ni? Diorang tepuk tangan je ke? Mesti tak kan? Ini soalan yang sangat-sangat penting. Walaupun komunis ni nampak macam kuat, kenapa majoriti orang Melayu masa tu tolak fahaman ni? Apa sebenarnya yang buat diorang kata tidak? Jawapannya mudah dan padat.
satu perkataan, kekerasan. Ideologi komunis ni sangat sinonim dengan penggunaan kekerasan, senjata dan pertumpahan darah untuk capai matlamat. Bagi masyarakat tempatan yang sukakan keamanan, cara ganas macam ni memang tak boleh diterima langsung. Pihak British pula, bila diorang nampak pengaruh komunis ni dah makin melampau dalam kesatuan sekerja, diorang dah mula risau. Jadi apa diorang buat? Macam main catur, diorang buat counter move. Diorang gunakan senjata undang-undang. Diorang keluarkan Ordinan Kesatuan Sekerja untuk sekat kuasa dan pergerakan komunis. Alright, kita dah sampai ke penghujung cerita kita untuk hari ni. Jom kita buat satu rumusan pantas, satu recap laju-laju untuk pastikan semua poin penting ni melekat kuat dalam ingatan korang. Okey, jom kita ingat balik. Komunisme, idea oleh Marx dan Engels. Macam mana masuk? Melalui China dan Indonesia. Siapa player utama kat sini? PKM dengan cita-cita nak tubuhkan Republik Komunis. Taktik rahsia diorang menyusup dalam kesatuan sekerja. Kenapa orang tak suka? Sebab keganasan. Apa British buat? Keluarkan undang-undang. Simple kan? So itulah dia kupasan kita. Tapi ingat, belajar ni bukan setakat dengar. Nak betul-betul faham, kena buat latihan. Jadi jangan lupa lepas ni terus ke www.mcqspm.com atau scan je balik kod QR ni. Uji pemahaman korang, barulah mantap. Dan sebagai penutup, saya nak tinggalkan satu soalan besar untuk korang fikirkan. Perjuangan menentang komunis ni, adakah ia sekadar satu bab dalam buku sejarah ataupun adakah penentangan inilah yang sebenarnya telah membentuk acuan negara kita, Malaysia, menuju kemerdekaan dan jadi apa yang kita lihat hari ini? Fikir-fikirkan. Terima kasih semua.